Hai, selamat datang ke Dr. Alexander Mota. Hari ini, saya akan menjawab beberapa soalan, perkara yang ramai orang tanya saya. Mungkin itu juga persoalan anda. Hari ini, kita akan jawab soalan pertama daripada Pedro. Pedro berkata begini, sudah lama saya mengalami bursitis. Saya sudah buat 3, 4 atau 34 lawatan dengan ubat anti radang, tapi tiada satu pun yang berkesan. Saya rasa saraf-saraf di lengan saya sedang mengecut, susah untuk buat pergerakan dan saya sangat sakit. Saya tak tahu nak buat apa lagi. JC juga bertanya, selamat malam doktor. Saya rasa sangat sakit di bahu. Saya ada tendinitis dan bursitis. Lengan saya sedang mengecut. Saya sedang buat fizioterapi, Tapi saya tak nampak apa-apa perubahan. Saya rasa sangat sakit sampai menangis. Ya, bursitis memang biasanya menyebabkan begitu. Terutamanya bila kita tak faham apa itu dan kita tak dapat tangani dengan cara yang terbaik. Jadi, mari kita mulakan. Perkara pertama, apa itu bursitis? Dalam badan kita, ada beberapa kantung kecil berisi cecair yang membantu pergerakan menjadi lancar. Setiap kali ada struktur seperti tendon atau tulang yang bergerak berdekatan antara satu sama lain, boleh ada kantung kecil berisi cecair yang berfungsi seperti penyerap hentakan kecil. Cecair yang sama atau grease dalam tanda petik yang terdapat dalam sendi dan membantu pergerakan juga terdapat dalam kantung-kantung kecil ini. Dan di bahu terdapat beberapa kantung ini yang boleh mengalami keradangan. Yang paling utama, bayangkan begini mari kita teruskan. Saya ada di sini. Akromion, iaitu tulang yang merupakan sebahagian daripada skapula dan kita ada, saya akan buat di sini dengan warna lain, humerus, iaitu tulang lengan ya. Di ruang ini, antara kepala humerus dan akromion, cangkuk akromion, terdapat beberapa struktur. Tendon supraspinatus. Dan ada juga bursa, iaitu kantung kecil yang berisi cecair. Ya? Ada satu lagi, sedikit ke hadapan. Mana-mana satu daripada kedua-duanya boleh mengalami keradangan. Bayangkan, setiap kali anda buat pergerakan, anda sedang menekan sedikit dan menyebabkan geseran menggosok bursa itu. Apabila ada ketidakseimbangan pada bahu, bursa ini atau tendon itu sendiri, seperti yang JC katakan, akan mengalami keradangan, satu reaksi ya. Ia seperti mencederakan bursa itu, yang kemudian berubah menjadi bursitis. Atau ia mencederakan, menyebabkan keradangan pada tendon yang dikenali sebagai tendinitis supraspinatus. Jadi, mari kita faham dengan lebih jelas di sini, dengan gambar-gambar ini, apa itu bursitis ya? Di sini anda boleh lihat ada leher, ada dada dan di sini adalah kawasan bahu, lengan. Kita ada tulang lengan, humerus. Yang ini yang berwarna hijau sekarang. Kita ada bahagian kecil itu, tulang kecil yang saya sebutkan kepada anda. Biar saya bawa ke sini. Dah siap Di sini, tulang lengan berwarna hijau. Seluruh bahagian kepala ini adalah tulang lengan iaitu humerus. Dan di sini kita ada acromion. Tulang kecil yang sekarang berwarna hijau ini, betul? Ruang antara kepala humerus dan acromion ini ada dua kantung kecil di sini. Tengok. Ini adalah bursa subacromial yang terletak di bawah acromion dan satu lagi ialah bursa subdeltoid. Sebenarnya, kita anggap sebagai bursitis jika mana-mana satu daripadanya mengalami keradangannya. Kalau kita lihat di sini, dari sisi di sini terdapat bursa deltoid dan satu lagi bursa. Ada dua bursa yang bertanggungjawab menyebabkan bursitis di bahu. Dan di bawah sini ada otot. Biar saya tunjukkan sedikit di sini. Saya akan keluarkan sedikit bursa ini. Dan anda boleh lihat di sini ada tendon otot supraspinatus. Jadi sebab itu, bila ada keradangan pada bursa, biasanya susah untuk kita kenal pasti sama ada ia hanya pada bursa atau ada juga tendinitis pada supraspinatus ya. Jadi, mari kita bincang hanya tentang bursa. Baik, tapi Dr. Alexander Mota, macam mana saya nak tahu saya ada bursitis? Macam mana doktor nak tahu?
Macam mana saya boleh syak tentang perkara ini? Kalau anda ada sakit di bahu yang makin teruk terutamanya lepas anda angkat tangan sampai atas kepala. Maksudnya melebihi 90 darjah. Atau sakit yang bergantung pada posisi jadi makin teruk. Kadang-kadang anda bangun tidur dengan sakit, mungkin anda ada bursitis. Anda pergi jumpa doktor, osteopat atau ahli fizioterapi dan dia akan buat beberapa ujian untuk tahu sama ada itu bursitis. Mungkin dia akan minta beberapa ujian untuk membezakan. Sebab dalam kes Jesse contohnya, dia ada bursitis dan juga tendinitis. Kadang-kadang susah, hanya dengan melihat dan buat beberapa ujian, kita nak tahu sama ada masalah itu pada bursa atau tendon, betul tak? Sebenarnya, itu bukan masalah pun. Sama ada keradangan itu pada bursa atau keradangan itu pada tendon. Dan doktor boleh minta awak buat beberapa ujian. Selalunya, dia boleh minta ujian ultra bunyi yang akan menunjukkan keadaan tendon dan bursa, dan ujian yang terbaik ialah MRI. Pengimejan resonans magnetik. Apa yang anda akan lihat? Kan imej mana yang akan menunjukkan anda ada bursitis? Biasanya, bursitis akan kelihatan seperti imej ini. Semua struktur berwarna hitam dan ada warna putih, seolah-olah ada cecair. Di kawasan ini, tepat di antara tulang humerus, antara tulang lengan dan akromionnya, ini bermakna bursa itu sedang radang, ada banyak cecair di dalamnya. Dan Alexander, apa yang menyebabkan bursitis? Mari sini dengan saya. Bursitis biasanya ada 3 punca utama ya. Saya akan beritahu awak setiap satunya dan cara-cara bagaimana kita boleh gunakan pergerakan yang baik untuk memperbaikinya. Punca pertama dan yang paling biasa ialah ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan mekanikal, ketidakseimbangan pergerakan, ketidakseimbangan ketegangan. Alexandra, awak banyak bercakap tentang ketidakseimbangan ini. Apa maksudnya? Bagaimana ia berfungsi? Bayangkan, pada bahu awak terdapat beberapa otot. Ada beberapa garis yang sampai padanya ya. Apabila terdapat ketidakseimbangan, ia seperti beberapa otot menjadi lebih tegang, menarik lebih ke satu sisi dan yang lain menjadi seolah-olah lebih lemah, mereka menarik dengan kurang kuat. Kita boleh bayangkan seperti roda kereta, roda motosikal. Bila roda, tayar tidak selari, apa yang berlaku? Dengan pergerakan yang perlu dilakukan, ia mula haus lebih pada satu sisi atau sisi yang lain, betul tak? Dan dengan bahu, ia sama juga. Setiap kali ada ketidakselarasan ini, ketidakseimbangan ini, ada otot yang menarik lebih kuat daripada sepatutnya dan ada yang menarik kurang daripada sepatutnya. Apa yang berlaku ialah, pada satu bahagian sendi itu akan menjadi haus, akan bergeser lebih, akan bergeseran lebih dan akan menjadi radang, betul? Dan bila kita bercakap tentang bahu, bursitis contohnya, ketidakseimbangan ini, otot yang menarik lebih kuat atau kurang kuat, ia boleh datang dari tulang belakang cervix, dari leher, boleh datang dari tulang belakang toraks, boleh datang dari tulang rusuk, boleh datang dari tulang belakang lumbar dan dari pelvis. Ada otot yang datang dari sana, iaitu otot latissimus dorsi sampai ke lengan, bahu, ya. Tetapi ia juga boleh jadi lebih dekat. Boleh jadi ketidakseimbangan pada skapula, pada klavikula atau bahkan pada bahu itu sendiri. Jadi perhatikan bahawa ada banyak otot, ya, banyak titik kecil, banyak jalur kecil di sini yang menghubungkan bahu. Ada otot yang menghubungkan bahu hingga ke skapula. Supraspinatus, infraspinatus, teres minor, teres major, subscapularis yang merupakan otot yang sangat menarik yang kita ada di sini. Saya sudah buat beberapa video bercakap tentang otot subscapularis. Ada otot yang akan menghubungkan bahu hingga ke klavikula. Siap. Yang menghubungkan bahu hingga ke klavikula. Dan juga ada otot yang menghubungkan bahu. Lihatlah betapa menariknya di sini, iaitu otot latissimus dorsi ini yang menghubungkan bahu hingga ke tulang belakang lumbar dan pelvis. Maksudnya, ketidakseimbangan pada tulang belakang lumbar, ketidakseimbangan pada tulang belakang toraks, tulang rusuk, leher,
boleh menyebabkan ketidakseimbangan, ketidakselarasan bahu. Dan bagaimana saya boleh memperbaikinya, Dr. Alexander Mota? Anda boleh cuba memperbaikinya sekarang. Saya akan berikan beberapa senaman yang juga boleh dijadikan sebagai ujian. Boleh? Senaman pertama, kita akan memperbaiki pergerakan skapula dan klavikula. Jadi, jika punca atau asal ketidakseimbangan yang menyebabkan bursitis pada awak terletak pada klavikula atau skapula, senaman ini akan membantu awak, akan melegakan kesakitan awak, okey? Ia adalah senaman yang mudah. Awak akan buat macam ni, ya. Buka tangan di sini hingga 90 darjah. Letakkan hujung jari di bahu, awak buat sampai tak rasa sakit, ya. Dr. Alexander Mota, kalau saya angkat sampai 90 darjah, aduh, sakit. Turunkan. Pergi sedikit lebih ke bawah. Sejauh mana yang awak boleh tanpa rasa sakit. Letakkan tangan di sini dan mulai sekarang awak akan gerakkan dengan membuat bulatan menggunakan siku, ya. Buat bulatan ke belakang seluas mungkin, bulatan yang paling besar yang awak boleh buat selagi tidak menyebabkan sakit. 10 kali ke belakang, kemudian 10 kali ke depan. Kalau awak buat ini bersama saya, awak akan perasan betapa tulang belikat awak bergerak di belakang macam Danielson, sapu lilin, buang lilin. Inilah pergerakan yang tepat dilakukan oleh tulang belikat di belakang. Dan pada masa yang sama, tulang selangka di depan ini, ia bergerak ke depan, ke belakang, ia berpusing ke depan, berpusing ke belakang, ia naik dan ia turun. Jadi, senaman yang mudah dan ringkas ini, ia memperbaiki pergerakan tulang belikat dan tulang selangka. Dan jika tulang selangka atau tulang belikat menjadi punca, menjadi penyebab kepada ketidakseimbangan ini pada bahu anda akan lakukan 10 kali ke depan, 10 kali ke belakang. Ya Allah, dah semakin baik. Ini ajaib. Senaman ini akan memperbaiki pergerakan tulang belakang cervix, tulang belakang toraks, tulang rusuk dan juga bahagian pinggang. Betul tak? Jadi, senaman yang mudah, anda hanya perlukan sebuah kerusi. Pastikan sandaran kerusi lebih kurang setinggi tulang belikat. Betul tak? Anda akan duduk dengan pelvis yang betul-betul terletak, punggung rapat pada sandaran kerusi dan tulang belakang juga bersandar melekat pada sandaran, ya? Anda tidak akan biarkan bahagian pinggang terangkat. Anda tidak akan duduk jauh dari sandaran. Dah duduk dengan betul di atas kerusi. Mulai dari sini, selangkan jari-jari, silang jari, bawa ke belakang leher dan rapatkan sedikit. Cuba bawa siku ke depan. Ini penting kerana kalau anda tak buat pergerakan ini atau letak tangan sembarangan atau dengan siku terbuka, apa yang akan berlaku ialah bila anda condong ke belakang, anda akan buat pergerakan lebih dengan leher dan kurang dengan dada, dengan batang tubuh, ya? Dan selain itu, bila anda mengaitkan jari seperti ini, tangan ini juga membantu untuk menarik, memberi sedikit tarikan pada leher anda seolah-olah sedang melakukan regangan. Jadi, kaitkan jari, letakkan di leher, Bawa siku ke depan dan anda akan condong ke belakang sampai anda rasa selesa. condongkan, hembuskan nafas dan kembali. Anda akan lakukan ini 10 kali, ya. Condongkan. Dan kembali. Condongkan dan kembali. Kali keempat. Lepaskan, hembuskan nafas dan kembali. Condongkan. Condongkan. Menghembuskan nafas itu penting kerana anda membantu sedikit untuk memperbaiki pergerakan tulang rusuk. Apabila anda memperbaikinya, ia meregangkan diafragma. Jadi, anda meregangkan diafragma di sini dengan semua otot di hadapan tulang belakang dan hembuskan nafas. Ia seperti anda sedang melakukan regangan tambahan. Selepas lakukan 10 pergerakan, uji semula gerakkan lengan sekali lagi. Lihat sama ada ia sudah lega. Dan mungkin sekarang anda sedang berkata, Dr. Alexander Mota, saya sudah buat, tapi tidak banyak perubahan pun.
Jadi, mungkin ada sebab lain, jenis ketidakseimbangan tertentu yang merupakan punca kedua bursitis di sini. Iaitu sindrom. Impak pada bahu. Saya rasa anda sudah pernah dengar nama ini di sini. Jika anda sering mengikuti saluran kami. Di media sosial kami, saya rasa anda sudah pernah dengar tentang ini. Tapi, mari kita teruskan. Setiap kali saya angkat tangan, tulang humerus saya ini akan berpusing dan tergelincir ke bawah. Fikirkan bersama saya ada di sini. Tulang lengan saya. Ini lengan kanan saya, tulang lengan. Ia akan bersendi di sini dengan scapula dan di atas sini ada acromion. Jadi untuk saya angkat tangan, ia perlu berpusing dan tergelincir ke bawah. Faham tak? Kalau ia tak ada pergerakan, tergelincir ke bawah tu, ia cuma naik dan terhentak, terimpak, terhimpit, ruang yang dilalui tendon dan juga ada bursa tu jadi sempit. Jadi sindrom himpitan itu memang macam tu. Pergerakan pada bahu sendiri jadi terhad dan setiap kali anda gerakkan, anda sebabkan impak tu. Semudah itu. Untuk memperbaikinya, untuk menguji sama ada anda ada sindrom himpitan atau jika itu punca bursitis anda akan buat macam ni. Jadi, untuk memuji, untuk memperbaiki masalah sindrom himpitan pada bahu anda perlukan sebuah kerusi. Anda pegang di sini ya, pada tempat duduk kerusi, seboleh. Jangan guna kerusi yang ada penyandar tangan. Kalau tidak, lengan anda boleh tercedera di sini atau kalau anda pegang dari luar, boleh tercedera di sini ya. Sebuah kerusi, tanpa penyandar tangan, tanpa sokongan lengan, pegang di sini pada tempat duduk kerusi dengan tulang belakang dalam posisi yang betul dengan selesa. Anda akan relax. Relaxkan bahu, relaxkan lengan. Satu-satunya tenaga yang anda gunakan adalah pada tangan supaya tangan tidak terlepas ya. Pegang, condongkan ke sebelah lagi dan kembali. Anda akan lakukan pergerakan ini 30 kali setakat yang tidak sakit. Alexandra, sini. Aduh, sakit. Awak pergi terlalu jauh. Pergi sampai rasa selesa dan kembali. 30 kali. Yang penting di sini adalah pergerakan, adalah rentak yang awak buat ya. Kalau awak biarkan bahu awak relax, bila awak condong ke sebelah lagi, awak tengah meluncur. Ingat pergerakan kecil yang saya cakap tadi ya. Awak tengah meluncurkan humerus ke bawah, Awak macam letak grease dalam tanda petik pada sendi bahu dan awak tengah buka ruang antara acromion dan tulang lengan. Betul? Jadi, yang penting adalah ritma. 1, 2, 3. Dan relax. Dan bukannya kekuatan yang kamu gunakan, kamu tak perlu memaksa untuk cuba pergi lebih jauh. 30 kali. Selesai 30 kali gerakan, lihat sama ada bahu kamu rasa lebih ringan. Kalau kamu boleh gerakkan bahu kamu lebih banyak tanpa rasa sakit. Dan sampai sekarang, saya pasti kebanyakan orang sudah rasa lega. Dan sudah mula perasan yang mungkin satu kesakitan, satu keradangan di satu bahagian badan kamu, ia mungkin berpunca dari bahagian lain badan. Betul tak? Dan ada segelintir yang kata, Dr. Alexander Mota, saya dah buat senaman skapula dan klavikula. Dr. Alexander Mota, Saya dah buat senaman kerusi, senaman regangan tulang belakang dan saya dah buat senaman gelongsor bahu untuk memperbaiki sindrom impact dan saya masih rasa sakit, belum ada banyak perubahan yang baik lagi. Jadi, mari kita teruskan. Awak mungkin tergolong dalam golongan minoriti yang ada apa yang kita panggil sebagai acromion, berbentuk cangkuk atau cangkuk pada acromion. Ada sesetengah orang yang mempunyai acromion yang berbeza. Sepatutnya ia lurus di sini, tapi ada hujung yang menonjol ke bawah di sini. Betul? Dan awak bayangkan, hujung yang menonjol ke bawah ini memang memudahkan. Bukan menyebabkan, tapi memudahkan ruang ini menjadi sempit dan menyebabkan geseran pada bursa atau tendon. Maksudnya, sesiapa yang ada variasi anatomi ini, yang ada acromion yang sedikit berbeza,
lebih mudah untuk mendapat bursitis dan tendinitis supraspinatus. Saya bukan kata sesiapa yang ada akromion berbentuk cangkuk yang ada perkara ini perlu belajar untuk hidup dengan kesakitan. Kita tak pernah patut belajar untuk hidup dengan kesakitan. Betul? Kita sentiasa perlu faham dengan lebih baik. Atau masalah dalam tanda petik yang kita sedang rasa yang sedang menyebabkan kesakitan itu. Atau faham dengan lebih baik tentang badan kita supaya kita boleh mengurangkan, mengelak atau menghilangkan kesakitan. Alexandra, saya ada akromion berbentuk cangkuk. Saya dah buat pemeriksaan, X-ray, ultrabunyi dalam MRI dan memang dah nampak. Doktor pun dah beritahu saya. Apa yang saya boleh buat? Semua senaman yang kami ajar hari ini boleh membantu awak. Awak kena lebih berhati-hati supaya sentiasa ada pergerakan yang baik. Pada klavikula, skapula, tulang belakang cervix, tulang belakang toraks, dada, tulang rusuk, lumbar dan pelvis. Aktiviti fizikal itu sendiri, apabila dilakukan dengan bimbingan yang betul, sudah menjadi faktor yang sangat baik untuk membantu awak tidak merasa sakit bahu walaupun mempunyai akromion berbentuk cangkuk. Terdapat pelbagai jenis senaman dan cara yang boleh membantu awak memperbaiki keadaan dan akan membantu kes awak kerana setiap badan adalah berbeza. Faham? Awak cari osteopat, dia akan menilai seluruh badan awak, memahami bagaimana badan awak berfungsi, memahami apa yang menyumbang kepada masalah itu. Lagi, Untuk kes abosit, dia akan membetulkan, memperbaiki pergerakan itu dan akan meluruskan bahu awak. dan dia akan memastikan bahu awak kekal sihat. Okay? Dia juga mungkin akan berikan beberapa senaman untuk awak lakukan di rumah. Semua senaman boleh membantu awak. Tapi yang ini, untuk kes awak, adalah yang terbaik untuk awak. Awak kena buat ini setiap hari, 3 kali sehari, atau awak kena buat ini sekali sehari, atau awak kena buat ini sebelum. Entahlah cikgu, sebelum pergi kerja, menulis di papan putih sebab awak selalu buat pergerakan hentakan itu, betul? Awak kena buat senaman ini sebelum dan selepas. Jadi panduan-panduan ini akan membantu supaya awak tak rasa sakit itu, tak kena bursitis atau tendinitis, atau kalau kena pun, ia ringan dan awak boleh kawal perkara itu. Dan sekarang satu lagi soalan di sini daripada Jamie Shukman daripada Jamie. Doktor, ada tak ubat yang boleh diambil untuk melegakan sakit bursitis atau keradangan? Lengan saya mempunyai pergerakan yang terhad. Jamie, begini. Saya seorang ahli fisioterapi, osteopat. Saya tidak merawat dengan ubat-ubatan, ya. Biasanya, dalam kes bursitis, sama ada disebabkan oleh mana-mana 3 punca ini, ubat akan membantu mengurangkan keradangan dan membantu mengurangkan kesakitan. Sekarang, kita perlu mencari punca bursitis. Itu bahagian yang paling sukar, tetapi juga bahagian yang memberikan hasil yang paling berkesan dan tahan lama serta merawat punca tersebut, ya. Tetapi, ubat membantu mengurangkan keradangan. Betul? Jadi, kalau dalam kes awak, ubat anti radang, ubat tahan sakit tidak berkesan, ramai orang sampai buat suntikan juga. Maksudnya, ubat itu disuntik terus ke dalam bursa atau berhampiran bursa, itu pun tak membantu. Sebab awak sebenarnya tak membetulkan puncanya. Faham tak? Bagi saya, benda ni sangat jelas, sangat logik. Kalau awak dah ambil ubat untuk kurangkan keradangan, tapi keradangan tu tak berkurang, maksudnya awak belum jumpa puncanya. Ada benda lain dalam badan awak, Selalunya ketidakseimbangan pergerakan, ketidakseimbangan ketegangan, ketidakseimbangan mekanikal yang menyebabkan atau menyumbang kepada kesakitan tu. Dan selagi awak tak selaraskan dalam tanda petik bahu awak, masalah tu takkan selesai, okey? Ubat tu takkan berkesan. faham? Ada satu lagi perkara yang saya pasti mungkin ada orang yang dah tulis di ruangan komen. Alexandra, saya guna tuam suam, saya guna ais. Apa yang patut saya guna pada bahu? Mari kita mulakan. Secara klasik, apa yang doktor, pakar ortopedik dan ahli fisioterapi konvensional katakan ialah letak ais
Sebab jika bursitis atau tendinitis itu adalah keradangan, dengan meletakkan ais, saya membantu mengurangkan keradangan. Itu memang logik. Apa yang saya nasihatkan kepada pesakit-pesakit saya dan apa yang saya nasihatkan anda untuk lakukan? Cuba ais dan cuba haba. Kerana fikir bersama saya di sini, Ais membantu mengurangkan keradangan sama seperti ubat anti radang, ya. Jika dalam kes anda hanya mengurangkan keradangan tidak membantu, ais juga tidak akan membantu. selain itu, ais juga membantu mengecutkan otot. Jika ada sebarang ketidakseimbangan, sebarang ketidakselarasan pada bahu anda, jika ada masalah sindrom himpitan, ais akan mengetatkan, akan meningkatkan ketidakseimbangan itu. Jadi, itulah orangnya. Doktor fizioterapi suruh saya letak ais. Tapi bila saya letak ais, bila saya tanggalkan ais dan nak buat kerja saya, sakit sangat. Jadi dalam kes ini, ais tidak sesuai untuk anda. Manakala tuam hangat, bila anda letak, ia merehatkan otot, meningkatkan peredaran darah. Maksudnya, badan dapat melawan keradangan ini dengan lebih baik dan sendi itu sendiri bergerak dengan lebih mudah. Jadi, haba, tuam hangat, ia membantu mengurangkan ketidakseimbangan dan sindrom impak. Betul? Jadi, kalau itu situasi anda akan guna ais, ia akan jadi lebih teruk. Sama ada semasa guna ais atau selepas itu. Dan ia akan jadi lebih baik dengan haba atau mungkin dalam kes-kes seperti akromion berbentuk cangkuk yang sudah ada keradangan yang sangat teruk. Dalam kes-kes ini, di mana keradangan adalah perkara utama, faktor yang paling penting, ais akan menjadi lebih baik. Jadi, cuba ais dulu. Kalau tidak, makin teruk. Letak haba. Kalau lebih baik, nampak macam bahu lebih longgar. Atau sebaliknya, letak haba, burung itu. Maria, nampaknya seluruh lengan saya berdenyut-denyut, rasa tidak selesa, letak ais, lega betul. Jadi, setiap orang berbeza, bergantung kepada puncanya. Setuju. Jadi, tinggalkan di ruangan komen satu soalan yang anda ada tentang bursitis, tentang bahu atau tentang mana-mana bahagian badan anda. Satu patologi, satu penyakit yang anda mahu saya bincangkan di sini dan mana tahu, mungkin soalan anda akan dipilih untuk sesi Alexander menjawab yang seterusnya. Saya berhenti di sini saja. Salam mesra dan jumpa lagi.